Assalamualaikum, saya nama Asia. Sebelum ni saya ada masalah kencing manis, masalah kolesterol. Lepas tu bila saya jumpa dengan kawan, Kak Han, dia berceritakan kepada saya jumpa produk baru ni, produk Nutrika. Dia suruh saya makan, saya pun cuba dan saya dapati bila saya dah makan ni, dulu kencing manis saya ada, kolesterol ada. Lepas tu bila saya dah makan ni, saya pergi cek, semua tu dah hilang. Lepas tu doktor kata saya dah tak payah makan ubat lagi. Kencing manis dulu berapa? Kencing manis masa sebelum tu sehingga 21. Lepas tu dia dah turun sehingga 6. Kolesterol saya tak ingat dia punya perpuluhan dia tu berapa kan, tapi katanya tinggi. Lepas tu bila dah makan, dia kata semua dah normal. Makan dah lebih kurang dalam sebulan lah saya makan dah. Sehari berapa kali? Sehari makan pagi sekali dan malam sekali. 2 kali sehari. Sekarang saya rasa badan dah segar, berjalan pun boleh, buat kerja pun atas rumah